Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini konten berkisahkan kelebihan surah ini. Kalau ada surah 3 kul dan ayat kursi, iaitu biasalah untuk makhluk halus ke, untuk pelindung diri ke apa kan. Tapi surah yang ini, suratul mulk, surah al-mulk, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau salah betulkan الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها نجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس النصير. Sadaqallahul azim. Kalau selebihnya nak sambunglah. Kelebihan surah Al-Mulk ni, untuk apa kita baca benda ni hari-hari. Jangan miss, jangan tinggal. Sebab bila engkau, aku, dia, pakcik, makcik, mak kau, semua orang, kalau boleh jangan mati tanpa surah Al-Mulk ni. Baca surah Al-Mulk sebelum kita mati. Baca surah Al-Mulk ni tiap-tiap malam sebelum tidur. Wajib sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Sebab mati, kita bangun dah tak bangun dah, tidur selama-lamanya. Surah Al-Mulk ni lah 24 jam yang backup kita, cover kita. Okay? Baca surah Al-Mulk. Jangan pernah miss baca surah Al-Mulk setiap malam sebelum kita tidur. Okay? Lepas solat isyak tu, kita baca sama-sama surah Al-Mulk. Bila kita mati, surah Al-Mulk inilah yang menjadi pembela kita. Macam dekat mahkamah, ada orang backup kita, orang bela kita kan. Surah Al-Mulk jangan lupa baca setiap malam sebelum tidur. Okay? Semoga beramal, InsyaAllah. Baca sama-sama sebelum tidur. Okay? Assalamualaikum. Ingat, baca sebelum tidur. Lepas solat isyak, baca. Tahu baca. Surah Al-Mulk. Tak reti, download. Ke YouTube ada download. Surah Al-M-U-L-K. Baca sebelum tidur, bacalah. Okay? Nanti mati, surah Al-Mulk ni akan backup kita. Tapi jangan baca sekali. Kalau boleh, baca setiap hari sampai kita mati. Sebelum kita tidur tu, tiap-tiap hari kita baca sebelum tidur. InsyaAllah. Semoga kongsi video ni untuk semua orang dengar apa yang kita sampaikan. Okay, bye. Ingat tu. Bye. Bye. I love you. Assalamualaikum. Jangan lupa share video ni untuk semua orang dengar sebagai titipan untuk diikut. Okay. Surah Al-M-U-L-K dibaca sebelum tidur. Saat yang kita baca tu tiap-tiap hari sebelum tidur. Maksudnya lepas solat isyak tu, kita bacalah surah Al-Mulk ni. Tengoklah satu hari nanti Al-Mulk ni akan dekat kita. Al-Mulk akan dekat kita 24 jam dekat alam barzakh, dekat orang mahsyar ke, dekat muka nangkir ke, takkan dapat pukul kita. Sebab Al-Mulk backup kita. Tak ada surah lain kecuali Al-Mulk backup kita kat sana nanti. Okay? InsyaAllah. Assalamualaikum. Semoga kongsi dapat disebarkan luas. Okay? Hai. Assalamualaikum.